Guys, ada 3 topik yang paling selamat untuk kita spark the conversation. Okey, kadang-kadang kita faham bila kita berjumpa dengan seseorang ataupun mungkin dalam kenduri kendara ataupun mungkin dekat meja nak bernetworking, kita tak tahu apa yang kita nak ataupun bagaimana nak memulakan perbualan. Jadi, you all kena tonton video ni sampai habis. InsyaAllah anda akan tahu apakah 3 topik yang paling selamat untuk kita mulakan perbualan kita. Okey guys, semalam saya ada kongsikan ada 4 topik yang kita perlu elak untuk bertanya dengan orang lah, ataupun 4 topik yang kurang digalakkan lah untuk kita memulakan perbualan. Jadi ada yang tanya, tuan, so apa topik yang recommended kan? So pada saya 3 topik ni paling selamat. So 3 topik ni anda ingat sahaja 3M. M yang pertama adalah makan. So makan kan, contoh kita tanya apa makanan yang paling famous di sini, contoh. So kita pergi KK ni, kita pergi Kota Kinabalu. So kita pun tanyalah abang Grab, bang, makan sini apa yang best bang contoh, itu topik yang paling selamat. Ataupun mungkin kita pergi ke Shah Alam contohnya, dekat section 14, section 7 contohnya. Dekat sini makan apa yang ataupun restoran apa yang best sini, contoh. Ataupun mungkin kita cakap kita duduk Puchong contohnya. Dekat sini kan sebenarnya ada satu restoran yang saya sangat sukalah, highly recommended, dekat Alisara, contoh. So itu yang pertama. M yang pertama adalah makan. M yang kedua adalah musim. Musim. Contoh kan, sekarang ni musim demam kan. Budak-budak sekarang, macam contoh anak-anak saudara saya, kebanyakannya kena influenza ni. Contoh. So M yang kedua adalah musim. Ataupun mungkin musim buah ke. Sekarang ni kan musim durian Ya Allah, hari tu durian selonggok RM10. Ya Allah, dekat tempat tuan macam mana? Contoh. So itu adalah salah satu cara untuk spark the conversation. Ataupun M yang seterusnya adalah musim musim hujan. Sekarang ni musim hujan kan. Tempat saya semalam hujan, kemarin hujan, banjir Tempat tuan macam mana tuan So kita boleh spark the conversation dengan berkata M yang kedua adalah musim, dan M yang ketiga adalah masa. Masa. So masa ni saya selalu bagi tahu, masa ni cepat berlalu lah. Jadi kadang-kadang kita bersebelahan dengan orang yang kita tak kenal. So kita pun kata, tak sangka sekarang dah bulan 8, dah sekejap je tahun 2028 kan. Tup-tup dah nak ujung tahun dah kan tuan. So that is how kita nak spark the conversation. So 3M ni kita kena ingat. So 3M ni adalah topik yang paling selamat untuk kita mulakan the conversation. So sekali lagi saya ulang, M yang pertama adalah topik makan, makanan yang paling sedap, restoran yang paling best, contoh. M yang kedua adalah musim panas ataupun musim buah dan seumpama dengannya. Dan M yang ketiga adalah masa. Alright, so mudah-mudahan anda belajar sesuatu, dan jangan lupa kalau you all nak tahu program-program yang kita akan anjurkan ataupun bakal anjurkan, anda boleh klik link saya di bio, dan mudah-mudahan kita dapat banyak perkara daripada perkongsian saya. Dan jangan lupa untuk save video ni dan share. Dan kalau anda dapat sesuatu, anda boleh komen. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.